Kalau korang cari flat dekat Bandar Baru Uda, ada satu flat dekat Jalan Padi Emas. Dekat depan tu ada banyak kemudahan, ada bank Islam, ada pusat tuition, dekat tepi tu ada Pro2, dekat belakang tu ada food truck. Senang korang nak cari makan. Kawasan flat ni pun agak bersih. Macam korang tengok, dekat tepi tu pun ada satu biji tadika. Jom kita tengok rumah tu. Rumah yang kita nak tengok ni rumah ground floor, 3 bilik, 2 bilik air. Korang boleh je parking dekat mana-mana dekat sini. So, dah parking, ini jalan nak pergi rumah tu. Rumahnya dekat sebelah kiri, belakang dengan post box. Jom kita tengok rumah ni. Rumah ni ada 3 bilik, 2 bilik air. Assalamualaikum. Macam korang tengok dekat situ ada yard. Rumah ni ground floor, jadi tak perlu penat-penat naik tangga. Ini bilik yang pertama. Bilik yang pertama ni agak luas. Bilik ni boleh dikira sebagai bilik master sebab dah ada dengan tandas. Okay, jom kita tengok bilik yang kedua. Bilik yang kedua ni pun agak luas juga. Korang boleh masuk katil queen ataupun boleh masuk single, lebih selesa. So ini ada tandas yang kedua. Okay, ini bilik yang ketiga. Bilik yang ketiga ni korang boleh juga masuk katil queen. Dekat tepi ni korang boleh letak sebagai dining area. So dekat belakang ni ada kitchen area. Dekat belakang tu adalah laundry area. Korang boleh basuh baju dekat sini. Dekat sini ada satu bilik kecil lagi. Bilik ni boleh dicakapkan sebagai bilik store ataupun, macam korang tahu, rumah dekat Bandar Baru Uda ni memang agak terhad dan banyak permintaan. Kalau korang berminat dengan rumah ni ada 3 bilik, 2 bilik air. Rumah macam ni korang dapat dekat ground floor lagi, dah siap dengan store. Macam biasa, kalau korang berminat dekat rumah flat dekat Bandar Baru Uda ni ada 3 bilik, 2 bilik air, korang boleh komen dekat bawah.